Korang ni kalau dah hutang bayarlah. Janganlah desak-desak untuk nak hapuskan PTPTN tu. Ini tidak adil. Nampak? AMK pun cakap tak adil tau. Ungkit janji-janji lama. Korang kena move on. Benda-benda lama tu semua biarkan dia berlalu seperti angin, sepoi-sepoi bahasa. Okay? Sekarang yang dah buat hutang ni semua, siapa suruh kau buat hutang? Lain kali nak belajar jangan nak berhutang-hutang. Pakai cash, menabung daripada kecil. Kenapa? Fahmi dah cakap. Dia bagus kan? Dia semua topik dia cover tau. Aku kagum dengan dia. Nampak? Kenyataan terdahulu ahli politik adalah amalan biasa. Maksudnya janji-janji manis tu biasa untuk orang-orang politik. Kena kencing tu normal. Aku rasa time dia bersorak-sorak dulu pun kita waktu tu semua dah, sekarang ni dah habis bayar dah aku rasa kan. Waktu dia bersorak, time kita pun semua tengah belajar waktu tu. Kan? Apa nak bising-bising, apa nak apa-apa lagi, kita pun semua dah habis bayar dah. Takkan PTPTN nak refund balik dekat kita pula. Budak-budak yang baru ni sekarang ni semua, Gen Z, Gen Alpha ni semua, jangan ajar dia orang tu nak senang je. Buat-buat loan lepas tu tak nak bayar. Kan? Okay? Jangan nak paksa-paksa timbalan menteri baru je dapat jawatan. Penat nak fikir kena paksa-paksa nak hapus PTPTN. Korang ni bagilah can.